lampu dan kipas masih terbuka? Kan tiada orang di dalam kelas ini. Tadi saya nampak ramai keluar tergesa-gesa sampai lupa tutup suis lampu dan kipas. Saya rasa sedih dan kesal. Kalau sejarah macam ni, banyak tenaga elektrik terbazir. Ya, betul. Elektrik bukan percuma. Membazir tenaga juga boleh menjejaskan alam sekitar. Ya, kita sepatutnya lebih bertanggungjawab. Sebelum keluar kelas, kita perlu pastikan lampu dan kipas ditutup. Mulai hari ini, kita semua sama-sama ingatkan kawan-kawan kita supaya jimatkan tenaga elektrik. Bagus juga kalau kita buat jadual bertugas untuk memeriksa sebelum keluar kelas. Setuju. Dengan cara itu, kita dapat elakkan pembaziran tenaga elektrik. Sekatan atau serangan ke atas fasiliti minyak Iran akan mengurangkan bekalan global sekaligus boleh menyebabkan harga minyak melonjak melebihi $120 setung. Semua boleh duduk. Terima Baru ni, siapa tahu negara Amerika Syarikat dengan Iran, tahu tak perang tu boleh menyebabkan gangguan tenaga elektrik dan juga minyak. Bagaimana perang itu berkaitan dengan tenaga, cikgu? Okey, Iran berdekatan dengan Selat Hormuz. Selat Hormuz tu laluan penting bagi penghantaran minyak dunia. Jadi bila perang berlaku antara Iran dengan Amerika Syarikat, dia memberi kesan kepada penghantaran minyak dan harga minyak boleh meningkat. Oh, sebab itu harga petrol dan elektrik boleh naik. Betul. Apabila bekalan tenaga berkurang, banyak negara mengalami krisis tenaga dan kos hidup menjadi lebih mahal. Cikgu, jadi kita perlu berjimat tenaga supaya penggunaan elektrik dapat dikurangkan. Okey, tepat sekali. Antara penjimatan tenaga yang kita boleh lakukan adalah dengan tutup suis kipas dan juga lampu. Okey. Kita juga perlu mencabut pengecas telefon setelah digunakan. Cikgu, jika semua orang berjimat tenaga, penggunaan elektrik dapat dikurangkan dan pembaziran dapat dielakkan. Siapa ni tak tutup suis kipas ni dan lampu? TV pun sama yang kita tutup. Elektrik sangat penting. Kita perlu berjimat supaya alam sekitar terpelihara. Kalau hujan ada sebelum keluar bilik atau kelas, pastikan semua suis ditutup. Tekan tenaga dengan bijak supaya demi masa depan yang cerah. Ingat, tutup suis, jimat tenaga. Penjimatan tenaga sangat penting untuk menjaga alam sekitar dan menjamin kehidupan lebih baik pada masa depan. Betul. Jika semua orang menggunakan tenaga secara bijak, pembaziran akan dapat dikurangkan dan bumi kita akan lebih terpelihara. Jimat tenaga, selamatkan alam sekitar.